مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana kita dapat duduk bersama-sama untuk sesi tazkirah kita pada petang ini. InsyaAllah tajuk tazkirah kita pada hari ini ialah berkenaan dengan Ramadan yang dinanti-nantikan. Baiklah, sidang hadirin sekalian, marilah kita ucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, bulan yang penuh dengan kerahmatan, keampunan dan keberkatan. Rasulullah dan para sahabat sentiasa menunggu-nunggu kehadiran bulan Ramadan. Demikian juga dengan salafus salih. Mereka amat merindui Ramadan. Bahkan mereka menanti-nantikan kedatangan Ramadan sejak dari bulan Safar lagi. Jika Ramadan bukan bulan yang istimewa, sudah tentu mereka tidak akan menanti-nantikan kedatangannya. Para hadirin sekalian, selaras dengan dalil Al-Quran yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, yang bermaksud telah diberikan pada kamu berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzi, kama sebagaimana diberikan puasa, kama kutiba alladzi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya diberikan puasa itu pada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya agar kamu bertakwa. Jadi di sini sudah dinyatakan dengan jelas dalam dalil tersebut bahawa puasa telah berlaku sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini ialah puasa ini telah disyariatkan juga kepada umat-umat terdahulu supaya mereka bertakwa. Jadi inilah tawaran yang kita panggil sebagai yang cukup hebat disebabkan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang membawa sejuta rahmat, keampunan dan mudahnya doa dimakbulkan serta berbagai-bagai lagi tawaran Allah sempena Ramadan. Justru sekiranya manusia tahu akan kelebihan bulan Ramadan ini, sudah tentulah mereka akan mengharapkan sepanjang tahun adalah Ramadan. Para hadirin sekalian, rebutlah pahala kelebihan Ramadan pada tahun ini, di mana bulan Ramadan hanya berlaku dalam kalender Islam hanya sebulan dalam 12 bulan Hijriah. Jadi inilah bulan untuk mengawet keuntungan pahala yang berlipat ganda sebagai bekalan di akhirat nanti. Bulan untuk meningkatkan lagi amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat malang jika kedatangan bulan Ramadan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dipersia-siakan. Oleh itu, jauhkan diri dari perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Jagalah penglihatan, jagalah pendengaran kita, peliharalah hati kita, dan juga daripada perkara-perkara yang keji dan haram. Perbaikilah akhlak dan tingkah laku di bulan puasa.
Hormatilah bulan Ramadan seperti kita menghormati tetamu yang mulia. Jangan cemarkan kesucian bulan Ramadan seperti tidak berpuasa atau makan di khalayak ramai. Ingatlah, jika sehari kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kita tidak dapat menebusnya kembali walaupun berpuasa sepanjang tahun. Jadi apa yang hadirin buat kalau berlaku perkara ini? Nescaya hadirin kena mengqadakkan puasa disebabkan apa tu? Sama ada kita tinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi sempena dengan kedatangan Ramadan pada tahun ini, marilah kita merebut peluang keemasan ini dengan menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai yang ibadah, kerana ganjaran pahala dan upahnya amat besar. Okey, di sini para hadirin boleh lihat juga dalam Allah telah berfirman dalam surah Al-Qadr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana dalam bulan Ramadan itu adanya kita panggil sebagai malam Lailatul Qadr. Jadi ambillah kesempatan, para hadirin juga termasuk diri saya sendiri, sebutlah peluang untuk kita mencari kelebihan dan fadilat malam Lailatul Qadr. Jadi kalaulah kita diumpamakan sebagai seorang pekerja dan ditawarkan dengan upahnya lumayan, sudah tentu pekerja itu tidak akan melepaskan peluang yang ada. Itu analogi yang kita boleh buat, dan dia pasti akan bekerja bersungguh-sungguh. Oleh itu jadilah pekerja yang beruntung. Jadi kita sebagai hamba Allah, cuba untuk merebut bulan dalam bulan Ramadan ini. Dan perkara ini kita tidak pasti sama ada tahun depan kita akan jumpa lagi dengan bulan Ramadan ataupun tidak, jika umur kita panjang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah menyirami hati kita dengan nur hidayah sehingga menjadikan hati-hati kita amat merindui dan mencintai Ramadan. Jika belum terdetik sedikit pun perasaan itu di dalam hati kita, maka mohonlah kepada Allah dengan keberkatan Ramadan supaya Allah pancarkan nur hidayahnya untuk mencintai Ramadan. Jika di dalam hati kita langsung tidak ada sedetik pun berkenaan dengan kecintaan terhadap bulan Ramadan, kita cuba pohon, hadirin boleh pohon sama ada melalui sebelum kita berbuka puasa, kita cuba pohon pada Allah, ya Allah, detikkanlah hatiku walaupun sikit untuk berusaha untuk bangun malam ataupun bersedekah dan sebagainya di dalam bulan yang mulia ini. Jadi ahli kalam, semoga kita sama-sama melazimi perbuatan yang penuh kebaikan di bulan Ramadan dengan sebanyak 200% kita beri komitmen pada bulan Ramadan tersebut. Baik, aku luli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Saya akhiri kalam dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ke arah satu perjalanan dalam
Allah